Maka kita tengok penghujungnya ni, saya terima kasihlah kepada semua ahli pendengar pada malam Maha Mulia ini, dan kita serahlah orang panggil kesimpulan itu kepada si pendengar masing-masing, dan saya pun iktiraf kata sarjana muda kita ni hebat belaka dua orang ni. Hebat belaka. Tapi apabila sekali terdengar daripada Dr. Aman pun orang panggil duk takut mentajsimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ditanyakan kepada Syekh Syukri pun menafi gak tajsim. Maka nak isbat nak lagu mana tu kita mari tengok sikit ya pucuk dah. Kita tengok tu ibarat hak Qurtubi saat ni tu, kita nak tengok sikit lah. Dan adalah salahnya pertama, tidak tutur mereka itu dengan nafi jihah dan tidak kecek dengan dimakian itu. Bahkan mereka itu tutur semua oleh kalangan mereka itu dengan menyabitnya Allah Subhanahu Wa Taala, menyabitnya jihad itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Quran tutur dan sebagaimana Nabi kita royak. Dan tidak engkar sore pun daripada salaf salih bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala istiwa di atas arasy hakikatan. Cuma hakikatan tu masih duk selisih lagi di antara Dr. Aman dengan Syekh Syukri kita. Kita tengok situlah sebagai ibarat hak Imam Qurtubi. Kita pakai masa 3 jam pada malam yang Maha Mulia ini, dan apa ya hak saya tu malam ni jadi tak adil, saya maaflah kepada pengikut masing-masing, terutama kepada tuan lah tetamu kita Dr. Aman hafizahullah, dan kepada Syekh Syukri, dan kepada semua pengikut FC masing-masing dengan kita i'tizar dah, maaf semua hak jadi silap mulut ataupun kasar, suara kecek ataupun apa-apa saja, saya agak maaflah kepada semua pihak yang datang pada malam Maha Mulia ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basir bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.